Ipoh ni dah memang terkenal sebagai City of Dim Sum. Tempat yang kita orang recommend, Dim Sum Discovery by Canning. Tempat luas, selesa, kipas pun besar. Dia orang ada sijil halal JAKIM, lepas tu boleh tengok proses pembuatan. Bukan takat tu je, dia orang ada juga Dim Sum Workshop. Yang ni bukan setakat tengok, tapi dapat experience buat sendiri tau dim sum tu. Dah habis buat ni, dia orang akan masak, lepas tu kita boleh makan lah air tangan kita tu. Dan korang akan dapat free cooler bag, lepas tu dapat apron ataupun frozen pau. Bak makan pula, jangan risau, dekat sini ada banyak sangat pilihan. Dalam menu korang boleh order macam-macam. Lepas tu ada juga yang jenis tolak troli ni. Yang ni memang senang. Kalau tak tahu nama, just tunjuk je mana yang kita nak. Ni nama dia Four Seasons Blessing. Dia orang dah letak 4 jenis dim sum dah dalam ni. Ada spinach, udang, red pepper dengan butterfly pea flower. Order menu yang unik. Contohnya macam lala mai ni. First time tengok dim sum guna siput lala. Lepas tu kena try juga truffle siomai. Yang ni susah jumpa kat tempat lain. Kalau nak lebih rasa meat, ambil yang ni, smoked duck roll. Dia lilit guna daging itik kat luar tu. Lepas tu bukan setakat dim sum je tau. Ada juga menu lain, contohnya macam pau. Ambil pizza pau ni sangat-sangat sedap. Polo bun pun korang kena try sebab sekarang tengah trend. Lepas tu ada juga menu berat yang lain dan dessert pun ada juga. Untuk air pula, korang jangan lupa order ice coffee. Ipoh memang famous sangat dengan white coffee. Ini sedap, dia creamy dan dia tak pahit sangat. Sebelum balik, jangan lupa beli dulu frozen pau ataupun dim sum dekat sini. Diorang jual murah je.